Okey, sekarang kita pergi kepada resonance ataupun force, vibration and resonance. Resonance. Okey, kita dah belajar berkaitan dengan dua sistem, iaitu sistem mass spring dan juga pendulum. Okey, untuk mass spring ni kita punya period of oscillation, frekuensi dia ditentukan oleh 1/2 pi ditentukan oleh dia punya K dan juga dia punya M. Untuk spring, untuk pendulum ni pula frekuensi dia ditentukan oleh frequency of the oscillation is dependent on the gravity and the length of the pendulum string. Okay, so apabila kita gerakkan, kita setkan gerakan, maka dia akan bergerak dengan frekuensi yang ditentukan oleh persamaan ini. Jadi kita katakan ia bergetar, it oscillates at its natural frequency. Natural frekuensi asli. So frekuensi asli F0 atau kat sini pun F0 juga. So bila kita tarik buaian tu ataupun pendulum tu, kita lepaskan, dia akan berayun dengan natural frekuensi dia. Okay, natural frekuensi dia berayun dengan frekuensi dia bergantung kepada panjang dan gravity untuk pendulum dan K dan juga mass untuk spring system. Dua-dua berbeza. Kita kena gunakan frekuensi yang formula yang lain. Okey, jadi apabila satu benda tu bergerak, sedang bergerak, elok, cantik bergerak, berayun kiri kanan. Lepas tu kita pun bagi satu daya luaran. Kita ketuk dia secara berkala, katakan dia tik tok. So orang ketuk dia pak. Maknanya kita memberi satu daya luaran kepada satu sistem tu. Jadi apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku? Dah tentu kita mungkin agak dia punya amplitude dia akan bertambah. Macam buaian buaian kita berayun. Okay. So macam ni berayun. Dia berayun, lepas tu kita pun bagi daya luar. Kan dia berayun, kita bagi daya luar secara berkala. Kan kita ketuk. Okey. So maknanya kan kalau kita bagi pada frekuensi yang betul, kan kita akan dapat amplitude yang besar. Okey, jadi apa saja sistem yang berayun, okey, ini berayun dengan kata natural frequency dia. Okey, kalau kita bagi satu daya luaran kepada sistem tu, kita panggil dia sebagai force vibration ataupun force vibration or force oscillation. Jadi force ni maksudnya paksa, ayunan paksa ataupun getaran paksa. Maknanya kita bagi satu daya luaran eksternal kepada sistem tu. So apabila kita bagi daya eksternal, kita bagi dia sebagai force vibration, daya vibration yang kita paksa dia untuk dia bergerak. Okey, so apa efek dia ialah, kalau ini ialah buaian tu kan, kalau kita main bagi je amplitude kita kan maknanya dia macam tak betul lah sikit dia macam amplitude dia tak berapa tak berapa besar lah, tapi untuk kita dapatkan dia amplitude yang besar gila kan, untuk kita dapatkan amplitude dia punya vibration tu tepat dengan kita punya daya kita bagi tu, kita kena bagi daya kita tu mesti sama frekuensi dengan frekuensi ayunan tu. Contohnya kan macam ni kan, kita bagi sampai je kita ketuk. Okay. Bila maknanya kalau frekuensi ni, frekuensi yang kita bagi tu sama dengan frekuensi asli sistem ni, maknanya bila dia sampai je kita ketuk, sampai ketuk. Okay. Macam juga buaian buaian tu sampai je kita ketuk, maknanya frekuensi kita sama dengan frekuensi natural frequency of the buaian tu lah. Jadi kat situ apabila sistem F0 ni, apabila frekuensi asli ni dia match dengan frekuensi bagi daya yang kita bagi tu external. Okay, frekuensi bagi daya yang kita bagi tadi, berlakulah resonance. Okay, resonance. So resonance bermaksud ialah daya luaran mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli of the system. When the natural frequency of the system match with the frequency of the external force, so resonance occur. Dia punya impact dia
amplitude menjadi semakin besar. Amplitude dia maksimum. Okay. So kita boleh buat graph. Contoh graph amplitude melawan external frequency F. Okay. So kalau frekuensi kita, frekuensi luaran ni external external. So kalau external frequency ni sama ada perlahan, low or greater than the F0, dia punya amplitude dia tak berapa tinggi. Tapi kalau dia punya match, dia punya amplitude dia match kan, match maknanya dia akan jadi, dia punya amplitude dia akan besar gila, besar lah. Okay. Untuk sistem yang damping dia rendah. Kalau damping, sistem tu damping tinggi, contohnya macam tadi kan buayan tu dalam, orang main buayan tu dalam air kan, so dia perlahan sikit. Okay. Dia punya amplitude tu kita bagi, baru dia ni apa tu amplitude besar, kita bagi pada frekuensi yang tepat. Dia punya perbandingan buayan di dalam air dan di dalam udara, amplitude yang untuk yang dalam air tadi tu damping high dia kurang sikit lah. So ini low damping, ini high damping. Okay, so ini beza di antara high damping dan low damping. Jadi dalam hal ini kita kena tahu berkenaan apa itu force vibration, what is the natural frequency, what is the external frequency, what is the resonance, okay, and then the apakah bentuk graf yang kita akan perolehi. Okay. Resonance ni antara lain dia punya kegunaan lah kegunaan. Okay, so contohnya macam kita dengar radio kan, kita dengar radio. Okay, so gelombang yang datang ni kita dengar gelombang 96.7 Hz. Okay, gelombang ni dia punya ayunan dia sangat perlahan pada radio ni. Okay, ayunan dia jadi kita boleh buat dia punya graf lah, contohnya graf. Okay, frekuensi asli ialah 96.7 MHz. So ni frekuensi asli. Okay, radio kita ni kita boleh tune tau. Radio kita ni kita boleh paksa supaya bila gelombang ni sampai kepada radio kita, gelombang tu akan menyebabkan elektron kat sini akan berayun lah. Elektron ni berayun elektron ni berayun. Okay, so jadi apabila dia berayun, ayunan dia tu natural, berayun ikut je kan ayunan ni. Tapi kalau kita nak dapatkan signal yang kuat, okay, kita nakkan bahawa signal tu kuat, kita kena tune bahawa kita punya radio tu betul-betul 96.7 juga. Jadi amplitude dia akan maksimum. Kalau kurang kan, kita dengar, bila kita tune kan ni perlahan, tak dengar apa kan. So kalau kita tune 96.6, 96.7 dengar suara. Lepas tu kalau kita over sikit je, dia dah tak dengar. Okay, so ini antara kegunaan resonance lah. Dan paling biasa sekali untuk resonance ialah buayan lah, yang paling senang. Maknanya kalau dia sampai je kita tolak, sampai je kita tolak. Kalau dia sampai kita tolak, kita dah tolak kan, maknanya kita punya frekuensi kita tak match kan, frekuensi kita rendah. Kat sini lah, area sini kan. Kalau frekuensi kita tu rendah, maknanya kita tak sampai lagi dia tak sampai lagi, awak dah tolak ke, itu frekuensi tinggi. Okay, maknanya kalau frekuensi tak match dia, memang dia tak akan berlaku resonance lah. Tapi kalau frekuensi tu match dengan sistem tu, amplitude akan digandakan. So itu efek resonance. Okay, kita tengok kalau kita baca kepada sistem mass spring ini, kita tengok kalau lah ini ialah wall. Kalau wall ni kita berayun, kita ayunkan dia rendah daripada natural frequency bagi mass spring system ni below resonance. Okay, kita tengok, kita play. Okay, kita tengok dia punya frekuensi dia rendah je. Okay, frekuensi dia rendah. Okay, so benda ni berayun macam biasa. Yang ini ialah ayunan wall. Kita perhatikan bahawa amplitude bagi
apa tu bagi warna apa tu mesh ni dia tak adalah bertambah mana pun tapi dia tak kita tengok dia tak apa tu tak begitu perfect sinusoidal. Okey, ke keseimbangan negatif ke keseimbangan. Okay, ke keseimbangan. Okey, keseimbangannya di sini. Okay. Play. So maknanya ni macam-macam apa tu kalau kita tak spring dalam kita punya contohnya kita punya kereta kan, kita berayun secara berkala. Okay, kalau resonance maknanya apa tu frekuensi bagi wall ni sama dengan frekuensi bagi sistem ni. Kita playkan dia. Okay, ke kiri dia pun ke kiri, ke kanan dia pun ke kanan. Jadi kita tengok kan dia macam senada seirama menyebabkan amplitude tu bertambah secara violent. Okay, amplitude tu meningkat secara violent. Jadi kalau graf ni graf yang ini frequency wall apa tu supply frequency is equal to the frequency of the system akan menghasilkan amplitude yang besar. Jadi kat sini berlakunya resonance. Okay, tengok kan violent kanan kiri kiri kanan kanan dia macam senada seirama yang apa tu yang supply dengan the natural frequency. Okey, kalau above resonance yang ni terlalu laju berbanding dengan ni. Frekuensi dia laju berbanding dengan ni. Okey, kita tengok. So, tengok laju jadi benda ni tak macam apa tu amplitude dia tak besar. Dia bergetar tapi tak besar amplitude dia. Okey, dia berada di keadaan ke sini. Kan, ke asal sini. Jadi anda anda boleh cuba dengan daripada blog yang saya buat main dengan kita tengok kepada link yang saya berikan dan awak lihat sekali apa efek kalau resonance rendah dan apa efek kalau resonance dia tinggi.